seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mungkin berlainan. Mungkin orang kata berbeza macam langit dan bumi. Macam langit dan bumi, orang perempuan dengan sifatnya, orang lelaki dengan sifatnya, lalu disatukan dalam ikatan perkahwinan, yang mana akan membawa kepada suatu yang dibolehkan. Sebelumnya diharamkan perkara itu, maka dibolehkan hanya dengan lafaz ikatan nikah, berkahwin, disatukan oleh Allah Ta'ala dalam ikatan perkahwinan. Dan Allah Ta'ala menyebut di situlah menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu tentang perkahwinan. Maknanya Islam mengkehendaki kalau ada keinginan untuk menerusi, kita kata dalam aspek hubungan hawa nafsu, maka berkahwinlah. Jangan tak berkahwin. Maka dia perintahkan berkahwin, dan Nabi kata, wahai pemuda, berkahwinlah. Kalau tak mampu, berpuasa. Ini nak menunjukkan kepada kita indahnya hidup dalam Islam. Apabila ada keinginan kepada hubungan berlainan jantina, maka dikehendaki untuk berkahwin. Kalau bukan Islam, mereka try dulu. Akan buat dulu, try dulu, dah mengandung baru berkahwin. Ini bercanggah daripada syariat Islam. Islam mengharamkan hubungan perzinaan, tetapi menyuruh perkahwinan. Dan pada pagi ini kita akan masuk kepada topik yang kedua, indahnya Islam, iaitulah keharusan berpoligami. Ini mungkin kita kata kenapa Islam meletakkan poligami. Kalau kita tengok sebelum Islam, orang lelaki-lelaki kahwin unlimited, tanpa ada batas. Maknanya kebanyakan sejarah ataupun masyarakat di dunia ini, orang lelaki boleh kahwin lebih daripada satu, bahkan unlimited. Maka Islam meletakkan tak bolehlah unlimited. Sekurang-kurang satu mata, satu masa, iaitulah 4 orang sahaja. Dibenarkan 4 orang sahaja. Bukanlah menunjukkan Islam suruh kahwin 2, 3, 4. Sebab memang ada Al-Quran kata, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Memang ada Al-Quran yang menyebut kahwinlah 2, 3 dan 4. Fa'in ta'jilu. Kalau kamu tak berlaku adil, kahwin seorang. Bukan bermakna try kahwin 2 dulu. Rasa-rasa tak berlaku adil, kahwin seorang. Bukan itu maksudnya. Kan? Nak tunjukkan kepada kita, ada orang yang dia tak boleh seorang. Dia mesti 2. Kahwinlah 2. Macam tu maksudnya. Maknanya dengan berlaku adil. Fawahidah. Maknanya dalam keadaan kalau takut tak berlaku adil. Adil ni banyaklah ulama' membahaskan macam mana yang dikatakan adil itu. Termasuklah kemampuannya. Termasuklah adil itu dia boleh mengawal isteri pertama. Ni nak kahwin 2. Tapi bila nak kahwin 2 bergaduh dengan isteri pertama pun bagi warning, kalau kahwin seorang, ceraikan dia. Jadi masalah juga. Jadi tak mampu dia untuk handle isteri yang kedua. Jadi Islam